Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Al-Akif bin Asri, wartawan SPTV Channel. Hari ini merupakan hari pertama kejohanan kriket MSS Pahang 2026 bawah 12 tahun. Kejohanan ini berlangsung dari 20 hingga 23 Julai bertempat di SP Oval dan Instar Oval. Pada hari pertama kejohanan, pasukan-pasukan yang mengambil bahagian hadir dengan persediaan yang rapi serta semangat yang tinggi untuk memulakan saingan. Memasuki hari kedua, rentak permainan semakin kompetitif apabila setiap pasukan mula menyesuaikan strategi masing-masing. Pada hari ketiga, saingan menjadi semakin sengit dengan setiap perlawanan menjadi penentuan bagi kedudukan pasukan. Hari terakhir kejohanan menyaksikan aksi yang penuh debaran apabila setiap pasukan terus memberikan persembahan terbaik sehingga tamat perlawanan. Walaupun perjalanan setiap pasukan berbeza, semangat juang, usaha dan pengalaman yang diperoleh sepanjang kejohanan menjadi kenangan berharga buat semua yang terlibat. Kejohanan kriket MSS Pahang 2026 bukan sahaja menjadi medan pertandingan, malah menjadi platform dalam menjangkil bakat baharu serta mengembangkan potensi atlet muda dalam sukan kriket. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama awak? Nama saya Cik Arif Syarafi. Okey, Syarafi. Bagaimana perasaan anda apabila berjaya melangkah ke perlawanan pada hari ini? Berdebar dan bahagia. Cikgu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama cikgu? Nama saya Muhammad Fidaw bin Rosli. Cikgu daripada sekolah mana? Saya daripada SK Kinci, Pekan. Apakah persiapan yang telah dilakukan oleh pasukan sebelum menyertai kejohanan kriket ni? Okey, persiapan kami setiap minggu 3 kali training. Hari Isnin, Selasa dan Khamis jam 2 sampai 5. Jadi daripada situ kami membuat persiapan yang baik, mencari pelajar yang sesuai untuk bermain kriket. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua pemain, guru, jurulatih, pengadil, urus setia dan pihak penganjur yang telah memastikan kejohanan ini berjalan dengan lancar. Saya Ahmad Al-Akif, wartawan SPTV Channel.